Untuk hari ini kita akan review King of TV Box, iaitu Nvidia Shield TV Pro yang kita sudah nanti-nantikan. Sampailah sekarang ni barulah dapat merasa sendiri keenakan yang ada pada Nvidia Shield TV Pro. Harganya sekitar RM1000 hingga RM1200 based on seller lah juga. Sekarang ni stok agak limited untuk mendapatkan Nvidia Shield ni, dan kita tengok kepada unboxing features dan apa sebenarnya kelebihan bila korang beli Nvidia Shield berbanding official TV box yang lain. Tahun 2021 Nvidia Shield jatuh kepada tangga kedua, iaitu sebanyak 230,000 benchmark Antutu. Spesifikasinya iaitu 3GB of RAM menggunakan Nvidia Tegra X1 256 core, support for Dolby Atmos dan Dolby Vision, Google dan Alexa AI upscaling, 4K HDR, Nvidia Games dan 16GB ROM expandable to 1TB. Kotaknya memang sangat-sangat elegan dan classy dengan packaging berwarna hitam. So ini yang korang akan dapat melalui Nvidia Shield TV Box. This is your remote control, berbentuk 3 segi, agak pelik sikit. Dan dia ada sini Netflix, button yang sangat simple, looks very premium, on off button, play button, next, stop, volume button, voice, quick startup guide, cara untuk menggunakan, yes, very simple. Seterusnya support guide, dan ini korang punya power serta your TV box. Yes, looks very premium. So ini bahagian hadapan dia, korang boleh tengok sini Nvidia Shield logo, bahagian heatsink bawah ni dia macam ada rubber sikit, sini heatsink lagi. Dan bahagian tepi ni merupakan dia punya power input, LAN Ethernet, HDMI, USB 3.0. Sekarang kita akan tengok kepada inside TV box ini. Ia menggunakan Android TV, official Android TV, dan apa yang korang boleh tengok sebenarnya sama sahaja dengan official TV box, cumanya ada kelebihan satu lagi, iaitu kepada Nvidia Games ataupun GeForce Now. Dan apa yang membuatkan GeForce Now ni macam kurang eksklusif di Malaysia, kerana korang memerlukan VPN untuk buka kepada gaming cloud system yang ada pada Nvidia Games ni. Tapi kalau korang ada local computer, korang just boleh directly menggunakan local computer, local PC untuk connect kepada Nvidia Game, macam streaming lah juga. Sama juga macam Steam Link, tapi in term of